Di kejohanan dunia hari tu memang ramai GM-GM power yang masuk main dan antaranya ialah Super GM dari India iaitu GM Vidit Gujrathi. Memang famous, memang terkenal, memang kuat dan kita nak tengok macam mana FM kita, Gen Keswaran lawan dengan dia. Okey, kat sini Gen Keswaran adalah putih, dia mainkan D4 kat sini, dibalas dengan Knight F6 oleh Vidit dan seterusnya C4, E6, Knight C3, Bishop B4, F3 dan seterusnya D5. Kita ada struktur ataupun variasi Queen's Gambit kat sini. Okey, A3, Bishop makan Knight C3 dan seterusnya Pawn B makan balik Bishop. Okey, di posisi ini mungkin ada antara korang yang pemain amatur. Jadi kalau nampak macam ni, jangan makan sangat pawn ni. Sebab kalau makan, ini apa yang putih nak. Ini dipanggil gambit bagi free pawn untuk mendapatkan kelebihan lain. Sebagai contoh kat sini, putih boleh tolak pawn E4 dan buka ruang bishop nak makan pawn. Kalau pawn ni cuba untuk dikawal macam B5 kat sini, A4 pula akan ditolak dan korang boleh tengok kat sini ada beberapa masalah lah. Pawn ni ada kawalan petak tengah yang sangat bagus, Bishop nak keluar kat sini, Bishop ni nak cuba target dekat sini dan inilah apa yang pemain putih nak. Jadi pemain amatur jangan duk makan tanpa fikir. Okey, kita ada hitam, Vidit buat castling 0-0 dan seterusnya pawn C makan pawn D5, pawn E makan balik pawn 2 dan E3 kat sini. Bishop F5, Bishop D3 cuba untuk tukar Bishop dan hitam terima, Bishop makan Bishop, Queen makan balik dan C5. Okey, Knight E2, Rook E8, putih pula yang buat castling 0-0, Knight C6, Knight G3 dan seterusnya Rook ke C8. Kalau korang tengok kat sini, dua-dua pemain putih dengan hitam buat move ataupun gerakan-gerakan yang solid. Setakat ni tak ada apa-apa masalah. Okey, Bishop B2, H5 tak pasal-pasal oleh hitam. Cuba untuk main ataupun alihkan perhatian ke sebelah sayap kanan kat situ. Kita ada Rook A ke E1 oleh Gen Keswaran dan kat sini pertukaran pawn berlaku. Pawn C makan pawn D4, pawn C makan balik dan selepas tu Queen ke B6. Keluar serang Bishop di B2. Kat sini putih letakkan Rook ke B1, kawal Bishop tu dan Knight ke E7 oleh hitam. Bishop C3 buka serangan ke atas Queen dan Queen lari ke E6. Kat sini Kenapa bagi pawn B7 free? Kat sini tak adalah free sangat sebab kalau Rook pergi makan pawn B7 tu, apa idea hitam kat sini ialah Vidit nak mainkan H4. Tolak dulu, serang Knight supaya Knight tak kawal petak ni. Selepas Knight tu lari ke E2 kat sini, contoh ke mana-mana, barulah Knight hitam akan lompat dan masuk ke F5 sebab petak tu dah tak dikawal. Dan kita dapat tengok kat sini, terus terbuka semua serangan ke tempat tengah ataupun lemah kat sini iaitu pawn E3. Kalau putih cuba kawal sekalipun memang Knight akan makan dan kita dapat tengoklah ini apa yang Vidit mahukan kalau pawn B7 tu dimakan. Jadi kat sini Gen Keswaran tahu dia tak makan pawn tu, dia gerakkan Bishop ke D2, kawal dulu pawn ni. Okey, H4 juga kat sini, serang Knight, Knight lari ke E2 dan barulah tolak ke B6. Kawal defend macam tu. Kat sini putih mainkan Knight ke F4, serang Queen. Jadi Queen lari ke F5, cuba untuk tukar Queen. Kalau Queen putih pergi makan Queen, ini bagi Knight untuk makan dan ada serangan pula ke E3. Jadi putih tak nak, dia kata tak apalah kau nak makan-makan. Dia gerakkan Rook F pergi C1 dulu. Ambil file C kat situ. Cuba untuk counter. Okey, Queen tukar. Queen makan Queen kat sini. Kita ada Knight makan balik Queen dan seterusnya Knight ke F5. Serang pawn di E3 dan kat sini King F2 lah kawal pawn tu. Knight ke D6. Knight ke E5 dan kat sini pertukaran Rook. Rook makan Rook, Rook makan Rook dan Rook C8. Cuba untuk tukar Rook sekali lagi. Tapi kat sini Gen Keswaran tak nak. Dia letakkan Knight dia di C6. Okey, sambil-sambil block, sambil-sambil nak makan pawn. Dan nak pergi juga ke E7 lah untuk buat fork. Serang King, serang Rook kat situ. Jadi Rook C7, kawal dua-dua, kiri dan kanan. Dan kita ada Bishop B4 pula nak makan Knight kat situ. Knight lari ke C4 dan kat sini yang Keswaran mainkan Knight pergi ke E7. Check. Okey.
King kat sini, jangan duk memandai pergi lari ke sebelah sini sebab ini sangatlah tak bagus sebab duduk di bawah serangan orang. Kat sini Knight makan Jepun sambil buat check tu, open check, King lari dan Rook akan mati. Jadi pemain amatur, tolong jangan buat macam tu. Kat sini, Vidit seorang GM, dia tak buatlah benda kelakar macam tu. Dia larikan King ke H7 dan kita ada Knight ke F5 kat sini. Cuba untuk makan pawn di H4. Dan kalau korang tengok, sebenarnya pawn ni, H4 ni Vidit boleh je nak mainkan pawn ke G5 kawal pawn tu. Tapi dia kata pawn di hujung sana ni tak begitu penting. Tak penting sangat. Jadi dia mainkan pawn E5 kat sini, serang bishop. Bishop lari ke E7 dan dia tolak pawn ke H3. Okey, kita ada bishop makan knight F6, makan balik guna pawn G dan pawn G makan pawn H3. Walaupun putih ada pawn lebih, tapi dia punya pawn lebih ni duduk kat sebelah hujung. Biasanya pawn hujung kalau masuk end game ataupun ending, dia tak berguna sangat lah. Okey. Alright, kalau tengok sini, knight tak boleh nak makan pawn lah sebab rook tu akan mati. Jadi Vidit mainkan pawn ke B5 kat sini dan putih balas pawn ke E4. Kita ada rook ke D7, kawal pawn ni. Dan di posisi ini, putih jumpa satu move yang boleh buat draw. Kalau draw dengan orang yang kuat, yang power ni, kita nak lah. Jadi itu apa yang putih buat. Korang boleh cuba pause video kat sini dan cari macam mana cara untuk buat draw. Silakan. Sementara korang cari tu, saya nak bagi tahulah. Minggu ni saya akan cover ataupun recap balik permainan-permainan yang dimainkan oleh pemain Malaysia dekat peringkat dunia. Jadi kalau korang suka, boleh subscribe dan tolong like lah video-video yang kita sediakan kat sini. Okey, apa jawapan dia? Rook ke G1. Kenapa ideanya nak masuk ke G7 dan buat cek dan jadi draw? Tak percaya? Tengok kat sini. Okey, Vidit kata ada pawn free. Dia makan sajalah pawn kat situ. Dan memang hitam ada dua pas pawn. Tapi ni tak berguna pun. Sebab geng Keswaran masuk rook dia pergi ke G7 check. King terpaksa ke H8 dan kita ada rook ke G4 kat sini. Knight C4 larilah ke mana-mana. Putih buat rook H4 check. King lari ke G8, rook check lagi. King lari ke G8 dan benda ni berulang banyak kali. Mungkin ada yang tanya, kenapa hitam tak lari ke sebelah sana ke F8? Benda sama je akan berlaku kat sini. Putih akan pergi juga ke rook H4 dengan idea nak masuk checkmate. Memang King tak boleh lari keluar. Sebab kalau lari keluar, ini terus checkmate juga. Okey, jadi nak tak nak, King terpaksa masuk balik ke G8 dan benda sama je akan berlaku kat situ. Sebab tu, di posisi ini, dia ulang sebanyak 3 kali dan terus draw. Satu keputusan yang bagus untuk underdog.